Awal pagi 9 Jun 2025, langit masih gelap. Sebuah bas membawa pelajar UPSI terbalik di Jalan Raya Timur Barat. 15 nyawa mungkin lebih hilang sekelip mata. Anak-anak muda ini bukan sedang berseronok, mereka sedang mengejar ilmu. Mereka ada impian, ada harapan, tapi semuanya berakhir di tepi jalan yang sunyi. Jalan Raya Timur Barat dah lama dikenali sebagai jalan maut. Tapi kenapa masih tiada perubahan? Berapa ramai lagi perlu terkorban baru kita ambil tindakan? Cuba bayangkan, mak ayah tunggu anak balik cuti, tapi yang sampai hanya jenazah dibalut kain putih. Hancur hati, luluh jiwa. Tiada kata mampu menggambarkan perasaan itu. Kita tak boleh biarkan ini berlalu macam tu saja. Keselamatan bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama. Takziah buat semua keluarga mangsa. Kami doakan kalian kuat. Dan buat adik-adik yang telah pergi, tenanglah kalian di sana. Al-Fatihah.